Pernah tak anda terfikir ada kereta yang atas kertas nampak sempurna tapi jualannya tak berapa menjadi? Itulah teka-teki Proton S70 yang asal. Tapi sekarang nampaknya Proton dah ada jawapan yang padu dan ia mungkin akan mengubah segala-galanya. Jom kita bedah siasat kisah kebangkitan S70 versi 2026 ni. Okey, jom kita cakap terus terang. S70 yang dulu tu sebenarnya kereta yang bagus. Tak ada masalah pun. Selesa, rupa pun kacak. Tapi entah kenapa, dia tak betul-betul meletup di pasaran macam yang kita semua sangka. Apa yang tak kena agaknya? Dan inilah dia, jawapan daripada Proton, model facelift 2026. Dengar sini, ini bukan sekadar tukar lampu atau bumper sikit-sikit. Ini satu anjakan yang besar. Jadi, apa respirasi Proton kali ni? Mereka tak cuma solek luaran kereta ni. Oh tidak. Mereka tukar jantung dia. Ya, kita cakap pasal enjin. Mari kita tengok apa yang ada di sebalik naik taraf ni. Inilah dia perubahan paling utama. Cuba lupakan terus enjin 3 silinder yang lama tu. Sebab Proton dah gantikannya dengan enjin 4 silinder turbo IGT yang dah terbukti power. Enjin ni enjin yang sama ada pada X50 yang popular tu. Jadi anda dah boleh bayangkan kan? Hasilnya, kuasa kuda dia sekarang melonjak naik ke 181 PS. Ini bukan peningkatan biasa-biasa, ini satu lonjakan kuasa yang sangat serius. Dan torque, lagi gila. Sekarang dah cecah 290 Nm. Dalam kelas dia, nombor ni memang antara yang paling tinggi. Maksudnya, bila anda tekan je pedal minyak, memang terasa terus kereta tu meluru ke depan. Tapi kita tahu nombor atas kertas satu hal, perasaan sebenar masih memandu tu lain kan? Jadi, untuk betul-betul buktikan kemampuannya, Proton bawa S70 baru ni ke tempat yang paling sesuai, litar antarabangsa Sepang. Dan hasilnya memang tak mengecewakan. Pengulas-pengulas yang dapat peluang pandu uji kereta ni di litar, reaksi mereka memang priceless. Ada yang cakap, gila. Ada yang kata sangat-sangat best. Pendek kata, ia satu pengalaman yang memang luar biasa. Bayangkan, mereka tekan kereta ni habis-habisan dekat selekor tajam Sepang dan apa yang mereka puji, kestabilan dan pengendalian kereta ni memang mantap, langsung tak goyang. Jadi kesimpulannya memang jelas. S70 baru ni bukan lagi sedan untuk pandu santai-santai je. Gabungan enjin baru yang bertenaga dengan sentuhan ajaib pengendalian Proton yang kita kenal dulu dah kembali. Ini memang sebuah kereta untuk pemandu sejati. Okey, enjin dah padu. Tapi cerita dia tak habis kat situ je. Proton faham untuk buat satu package yang lengkap, kena tengok semua aspek. Cuba tengok rupa dia sekarang, nampak lagi garang kan? Dengan aero kit baru yang lebih agresif, diffuser belakang yang sporty dan spoiler ducktail yang baru, penampilan dia sekarang jauh lebih muda, lebih bahaya. Masuk ke dalam ada satu ciri yang semua orang minta dan Proton dah tunaikan. Ya, Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar. Tapi pada masa yang sama, Proton juga jujur, ada beberapa benda kecil yang ditukar ke spesifikasi lebih rendah macam lampu isyarat mentol. Ini untuk pastikan harga kereta ni kekal mampu milik. Satu langkah yang terluskan. Jadi, lepas tengok semua naik taraf ni, timbul satu soalan penting. Sebenarnya, untuk siapa kereta ni? Dan adakah anda patut pertimbangkannya? Senang cerita, kereta ni memang disasarkan untuk kaki kereta. Untuk orang yang bukan sekadar nak bergerak dari titik A ke B, tapi untuk pemandu yang nak rasa seronok, nak rasa berkuasa setiap kali pegang steering tanpa perlu bayar harga sebuah kereta segmen C. Dan inilah bahagia yang paling menarik sekali. Walaupun dengan segala kuasa dan ciri-ciri baru ni, harga untuk modal paling tinggi pun bawah RM95,000. Ini menjadikan S70 baru bukan sahaja sebuah kereta yang laju, tapi juga sebuah pembelian yang sangat-sangat bijak. Sebab itulah, ramai pengulas automotif dah mula panggil S70 baru ni sebagai sedan berprestasi terbaik yang anda boleh dapatkan dengan bajet bawah RM90,000 di Malaysia. Satu kenyataan yang cukup berani. Ini tinggalkan kita dengan satu persoalan terakhir yang menarik untuk difikirkan. Bila anda boleh dapat kuasa dan prestasi sebuah kereta segmen C, tapi pada harga sebuah kereta segmen B, adakah ini bermakna Proton akhirnya telah berjaya mencipta pakej lengkap sedan berprestasi dengan nilai terbaik di pasaran? Apa pendapat anda?